We are going to Taipei. Tak adalah we. Ini kan aku punya solo trip. Passengers, please proceed to gate J3. Gate J. Okay, so aku dah collect Taipei Fun Pass. Tapi ni aku guna esok sebab dia untuk 3 hari. Okay, sekarang ni aku dah dapat aku punya Easy Pass. Tapi aku tak tahu aku nak pergi mana. Yeah. Welcome to Taipei. Sejuk siap. Okay, aku nak kena jalan mana? Aku kena pergi hotel ni. Sejuk siap dan berangin. Aku underestimate dia punya weather. Sejuk. Dah lah aku bawa satu jaket je. Lepas tu dalam aku ada singlet. Okay, so aku nak pergi check in hostel dulu. Nak freshen up sikit. Baru letak-letak barang. And then baru aku nak keluar balik. Hari ni macam free and easy day lah. Aku just nak jalan-jalan Ximending je. Masih outfit yang sama. Sebab malas nak record. Rupanya aku dah terlepas satu stesen weh. Dia dah gerak baru aku perasan. So aku macam shit. Aku tak kira lepas ni aku turun juga. Aku nak pergi Ximen. Tapi dia dah pergi ke tempat lain tadi. Aku tak tahu dia tulis apa. Inilah dia distrik tu. Oh, actually tak ada apa pun. Ada orang banyak ambil gambar kat sini. Rasanya Xingfutang situ memang beratur. Mak Datuk. Sini ke beratur? Sinilah kan. Number one. Yeah. So just one. Speaker. Yeah. Okay. Thank you. Alright. And this one the number. Can we get this? Give for your sticker. So Alright. yellow number. Thank you. Dapat stiker. Okay, jom kita try Xingfutang. Mahal juga, RM15. Sama je lah. Rasa worth trying lah. Sama je macam kat Malaysia. Okay. Ni lagi nak try kan. Aku suka sebab dia tak manis. Kalau kat Malaysia macam manis berdenting. Kau kena beratur kan. Beratur kan tak. Kau kena beratur. Aku nak pergi kedai kat bawah tapi nampak lampu-lampu ni pula. Aku memang randomly jalan je ni. Kedai dia comel-comel ke kat junction ni. Tengok ni. Comel siap. Tapi macam mostly banyak dah tutup.
Sebab sini aku rasa tutup awal. Nampak dia tutup. Ni ibarat pasar seni lah. Banyak lagi rupanya booth ni. Weh, dah selesai. 把竹签跟杯子分类一下，下面在下面一点， Beli tanghul 100 对。谢谢。好。Tak ada kerja. Tanghulu. Aku dah mengantuk lah Nak beli apa pun tak tahu. Nak cari yang halal tak ada. Haus gila. Air buah pun air buah lah. Aku rasa dia punya pasar malam ni ada dalam 15 km. Dari tadi aku jalan tak habis-habis. 8色地瓜有吗？多少钱？50、60。哎，谢谢。Dapat beli keledek. Okey, inilah menatang tadi tu. Keledek. Keledek goreng manis lah. Okey, jom balik. Sebab aku dah tak larat dah. Kita naik bas. Selamat pagi. Sejuk. Sejuk sangat. Aku tak tahan. Kalau boleh aku nak bawa selimut. Bawa sekali selimut. Tak tahu pasti betul ke tak. 定期秒上车，上车。 Aku dalam bas. Aku nak pergi ke apa? Yellow. 这个吗？青菜邮储是吧？金昌邮局的对面。哦，好，谢谢。下车。 Sebelah teka siapa yang dah terlepas. Nak pergi Yellow. Yellow kat Yellow. Dia lajak. Aku nak pergi Yellow. Lepas tu aku tertidur. Aku tak turun bas tu. And then aku dah sampai Jinshan. Lepas tu aku nak buat apa weh? Aku nak beli payung sebab hujan. Kat mana aku nak cari payung eh? Dah lah sejuk ni. Ni有小的吗？多少钱呢？啊，多少钱？100。哦，这个啦，这个啦。500好吧。dapat payung. Ya Allah, hai. Dah satu hal kena berjalan pula. Itulah tidur lagi. Macam mana aku nak pakai back mode aku macam ni. Kuat sangat angin. Sebablah aku suka berjalan Tak adalah macam rasa penat sangat. Dah lah sejuk kau tahu tak? Queen's Head ni kita ingat je. Bagaimanapun kita kena berjalan dengan agak jauh disebabkan aku tak ikut trip. Aku ber-DIY. So aku ikut trip orang-orang ni.
Aku ikut trip. Mana dia orang pergi itulah aku. So, inilah batu-batunya. Okay. Hey, susah aku nak panjat ni. Pakai kasut ni. Okay, dia kata do not cross the red line. Yeah. Okay, dah jom gerak. Aku malas nak pergi sebelah sana tu sebab benda tu juga. Tadi aku nak makan bakso kat kedai tu. Bakso tu RM2 siap. Kejap siap. Aku dah tengah jam kat sini. Tengah pening. Google kata dia pakai easy card. Tapi bila aku nak beli tak boleh pula. Bila aku nak tap tak ada pula tempat tap. Aku dah pening ni, betul ke aku tak sini? Okay, aku tengah level sini. Macam mana要出 briefing？ 然后现在有吃哪一个的餐？哪一个都可以到8度。哪里可以买的？这边买车这个多少钱呢？要几张？一颗。你现在买到瑞芳哈，要8度换车哦，28。基隆坐12.54的弯 B，坐到8度下车，才有换到瑞芳。好 ，OK。好，谢谢。Okey, sekarang dah sampai dah apa tu. Tapi aku kena tukar train. Aku tahu aku nak naik train yang mana. There is the ticket change machine in the hall. So you need go to the other side Okay. and you can change. There. Yeah. Go down. Go downstairs. Yeah. You can inquire on our staff how to exchange the ticket. Go downstairs. Tak sekarang ni aku dah pening lah. Ni Pingsi Line One day pass. Oh, it's a one day pass. Okay. Alright, so aku boleh guna.要吗？好吃哦，小心你的医生。哦，一个对，一个。要不要香菜？自己找。哦，OK。谢谢。好。
Tak tahu apa ni. Sekejap ya. Setelah berliku-liku perjalanan baru sampai dekat Shilfen. Aku harap Google Map ni tak tipu aku lagi seperti yang tadi tu. Let's go. Aku rasa adalah dalam 15 minit lagi untuk bergerak. Tapi aku tak tahu kenapa tak ada orang pergi ke waterfall ni. Maybe sebab hujan kot. Okay, aku dah nampak Shilfen Waterfall Park. Cantiknya. Hati-hati. Tiba-tiba ada binatang ni dan ada kafe. Ini kan jungle trekking. Rupanya ada kedai-kedai. Belum habis di situ guys. Turun lagi. Dah naik turun. Aku dah mengah tadi. Aku rasa video aku dah tak kisah dah angle apa. Muka aku ke dah macam apa, sebab dah penat dah. Tapi view ni sangat worth the hike. Aku dah penat. Aku dah penat. spicy, not spicy. Spicy. Yeah. Spicy. Oh, very good. 谢谢。赶快你要吃。耶。jagung. Jagung ni dah habis paku kan. Thank you. Oh, okay. Lagi sekali. Sedap weh. Lempeng, ice cream dengan ada macam bepang tu dia. Apa? Sangat. Jadi sedap siap. Sejuk gila. 30 degree. Shilfen Street. Okay, kedai ni vegan, so aku rasa boleh makan. Tak tahu saya nak makan belakang ni, tapi makan jap.
Nak ambil gambar pun tak ada mood ke. Sejuk sangat. Tapi cantik lah. Lorong ni lah. Okay. Dapat free taruh ball tu. Oh, aku nak balik. Aku dah tak tahan. Terlalu sejuk sangat kat luar. Dalam bas ni lagi panas. Besok pula nak okey. Bye korang.